3. Yeay! Hari ni cuti, so kita nak pergi staycation dekat satu hotel 5 star ni di KL, tapi secara percuma je. Macam mana aku dapat percuma? Sekejap lagi aku tunjuk kat korang caranya. Korang pun boleh try. Kita dah sampai. Cuma dia kena masuk dalam mall dulu, baru kita boleh tembus ke hotel. Jauh sikit lah, tapi tadi nak masuk parking pun jam. Quite jam. Inilah hotelnya, St. Giles Garden Residence. Memang kena masuk ikut pintu Gardens Mall. So dah sampai ni bilik kita. Assalamualaikum. Ini dia. Ini bahagian dapur. Wah, menarik. So kita jalan. Ini ruang utama. Ini ada TV. Ini sofa. Ini bilik tidur sama. Wah, memang besar. Dia ada TV sendiri. Ada sofa. Dan ini bilik air. Lampu dia. Oh, ada bathtub. Satu bathtub. Ini cermin dia. Besar. Dan ini toilet. So memang kita boleh nampak area Mid Valley. Tu ada St. Giles Boulevard. Ini tadi lah, St. Giles Garden. Sebelah sini ada office. Bawah tu ada highway. Dan sekejap lagi kita akan ke Mid Valley jalan-jalan. Apa nak beritahu, selain daripada dapur induction dia bagi tu, dia juga bagi coffee machine. Ada beberapa. Apa excited? Excited? Dia juga bagi oven. Microwave lah, aku yang tak hati baca. Aduh, buat apa dia bagi oven? Ingat bakar kek ke? Tak sure kenapa dia bagi oven. Tapi oven lah, bukan microwave. Tak apa. Ni ada kettle, biasa. Dia punya amenities. Dan sebelah sini, ya apa? Ada cawan. Ada pot. Sebelah sini pula ada pen. Dalam ni ada sudu, garpu, sudu kecil, pisau. Apa? Tepi tangan. Ada papan motor, buka tin. Wah. Yeay. Oh, ni ada pinggan. Dia basically macam duduk kat rumah. Macam duduk kat rumah. So ni sebenarnya 5 star hotel. Kita tengok semua dalam ni pun memang 5 star hotel. Jadi aku dapat free saja duduk 1 malam dekat sini. 1 malam je lah. Sebab memang reward untuk 1 malam. Macam mana aku dapat 1 malam free? Nanti aku beritahu macam mana cara dia. Korang pun boleh juga dapat. So korang buka website chmclub.com. Sini korang boleh sign in lah. Membership. Dan korang kena stay dekat mana-mana hotel yang berkaitan dengan CHM Club lah. Jadi aku tunjuk hotel mana. Untuk korang buka benefit-benefit yang dapat tier lah. Naik tier basic. Daripada basic naik ke elite ke preferred. Itu dia ada dia punya benefit lah. So aku adalah preferred punya member. So aku akan dapat ada extra sikit dia punya benefit. So korang boleh tengok dekat sini. Dan kalau aku buka aku punya account, ini yang paling best lah. Sebab aku boleh check in early pukul 11, check out lambat pukul 3. So itu yang menarik. Ini adalah hotel-hotel yang berkaitan. Ni ada kat KL, dekat Penang, JB, Ipoh dengan KK. So korang boleh pilih lah hotel mana yang korang nak stay. Dan bila korang dah naik preferred member, korang akan dapat 1 malam free. So antara benefit lain untuk jadi member ni adalah kita boleh check in seawal 11 pagi dan check out selewatnya 3 petang. Tapi based on room availability lah. Tapi tu kira satu benefit yang besar juga tu. Sebab selalunya kan check in pukul 3, check out pukul 12. Tapi ni check in pukul 11, check out pukul 3. So hari ni sebab Christmas, so dia bagi free high tea. So boleh lah minum-minum, makan-makan, kuih-kuih semua ni. Memang sedap, memang best lah. Kenyang sikit petang ni. Kita dekat Mid Valley sebab dia sebelah je dengan Gardens. So jalan kaki keluar terus pergi Mid Valley. Ni mall yang mengenang memori zaman-zaman foundation dulu kat sini lah. Mall terdekat. Sekarang bawa anak pula jalan. So kita dalam Baby Expo sekarang ni, dekat dia punya exhibition Mid Valley. Kita jalan-jalan lah. Jadi kita pergi main swimming pool. Aku sebenarnya nak bawa anak aku mandi swimming pool sebab tempat the best. Nampak?
tempat dia sangat cantik. Tapi sebabkan hujan, so hujan sekejap-sekejap, sekejap hujan, sekejap tak hujan. Tak apalah, anak aku mandi bathtub dekat dalam bilik je lah. Tu pun dia dah happy. Tapi ini best lah. Ini dia punya kolam untuk kanak-kanak. Ini tu kolam dewasa. Tapi yang menariknya, dia tulis dekat papan tanda luar tu, pool ni adalah pool air masin. Betul ke air masin? Betul lah. Kenapa air masin? Tapi tak adalah sebab kenapa dia guna air masin tu kan. Tapi best lah. Pool dia besar, pool kanak-kanak pun okey. Tak kecil, tak besar, nice. Ada air masin dulu, masin. Malas nak turun breakfast. Kita order dining je lah sebab dia bagi breakfast set. Ni Cik Mak bagi breakfast. Ni dia lain. Dia enjoy. Ada budak excited. Hari ni boleh mandi. Apa? Tengok ayah. Apa? Apa? Tengok ayah, tengok ayah. Nice tak? Yeay. Dah. Disebabkan kita jadi member CHM Club ni, so kita dapat priority untuk check out lambat pukul 3 petang. Jadi hari ni Jumaat, aku boleh pergi masjid semalam Jumaat. Anak bini boleh duduk kat bilik, makan, nak rehat, tidur, relax kan. Kalau tak, sekarang dah kena check out dah. Sampai. Itu hotel yang kita duduk tadi. Dah nak pukul 3 petang, kita orang pun dah siap nak balik. Jadi itu je lah macam mana cara nak dapatkan hotel 5 star bayar korang duduk semalam free. So korang boleh ikut cara-cara aku. Dan korang pun boleh tebus juga duduk macam aku. Bye.